Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak bervlog. Kali ni kita vlog perjalanan kami ke Thailand setelah setahun. Perjalanan lama tak ke selatan Thai ni, ke Thailand, menyeberang ke border. Setahun juga lah, kerana last kali kami main ni masa Ramadan tahun lepas, hujung Ramadan 10 akhir tu, di Yala. Itulah kali yang terakhir kita tak sempat, sibuk dengan kehidupan, dengan kerja apa. Kali ni sempat, selepas raya ni, raya ketiga ni, sempat untuk, lagipun cuti sekolah, jadi sempatlah untuk jalan ke Thailand ni, sekadar ziarah. Mungkin dalam sehari dua berada di sini. Tadi perjalanan kami tadi ni tolak dalam jam 2 lah daripada rumah tu. Kemudian terus ke Pulau Nerang, ke Derian Burung, sebab kami masuk ikut Derian Burung. Singgah di Pulau Nerang untuk ambil insurans kereta apa semua. Kalau kita buat di Pulau Nerang, kemudian terus ke masuk melalui border tu. Tukang ambil pun tak sempat, dan last kali tukang di selepas border tu dalam 2-3 km, ada sebelah kiri tu ada kedai tu, tukang di situ. Tukang duit di situ, dia pun ada sikit je, dalam 1,000 je, dalam RM1,000 tukang. Kemudian kami teruslah ke Patani, Patani sebab tidur di Patani semalam, lama tak main ke sebelah Patani ni. Sebenarnya tujuannya teringin untuk singgah ke himpunan Melayu Raya Patani kali ni. Tapi tercubalah kalau boleh masuk. Kalau tak dapat masuk, macam mana, kita usahalah setakat yang boleh jadi, insyaAllah. Tapi sekarang ni kami sedang singgah solat. Tadi perjalanan tadi lebih kurang dalam 2 jam lebih juga daripada border tu, melalui kawasan, kami lalu jalan Chinok, kemudian terus mengalar ke Patani. Mengalar Patani, mai sebelah Patani ni baru ada hujan sikit-sikit. Sebelah sana tadi ni kelam je tu lah, dia gelap mendung. Jadi sekarang kami singgah semayang solat di satu masjid ni. Masjid ni kalau kita daripada Patani nak ke Naratiwat, dia sebelah, daripada selepas Masjid Faisik pun tu, dia sebelah kiri juga. Dan saya tak pasti nama apa masjid ni, lagi saya akan share di bawah ni lah. Tengok kalau ni saya share, tapi dia tinggi sikit masjid ni, kubah biru masjid. Dan cantik juga, tapi bila kita masuk dalam ni, nampak macam dia campur lah dengan kayu binaan kan. Dicampur dengan kayu. Luas juga, sebelah atas ni pun dia buat dengan kayu tu, ada tingkat atas tau. Tadi bila naik ke belakang tu, silap naik ke atas sana. Okey, jadi kita akan turun ke bawah masjid. Turun ke bawah melalui jalan ni, sebab dia ada bilik air di belakang. Hingga solat asar qasar di sini. Jadi baru nak try masuk untuk pergi ke ke pantai yang buat himpunan Melayu Raya. Okay. Jadi kali ni kata tak nampak lagi lah yang ramai tu macam mana. Ini bilik air. Mungkin sebab lama dia tak cat semula ke macam mana tak tahu. Ada jalan tu melangkah je aku ni. Dia ada buat tangga ni. Cantik sebenarnya macam ni. Tu ada ramai main tu dekat gambar ni. Tanah perempuan lah.
Tapi kalau nak main daripada sebelah Patani menghalau ke Narativa tu memang kita nampak lah masjid. Dia tinggi. Kita tengok. Situ tu jalan besar menuju ke Narativa. Dia ramai lambak kat sini. Raya bila raya ni pula OTD kot ni. Kemudian boleh tengok di jalan di luar tu. Tu jalan sebelah kiri menghalau ke Narativa. Sebelah tu tak jauh daripada sini ada Bandak Patani ya. Bandak Patani ni dia punya masjid. Singgah semayang di sini. Tak nampak lagi dia tulis masjid Tamanlah ni. Sini depan ni dia tak tulis pun. Nanti kita cari tengok apa nama masjid ni. Tak ada tulis. Mungkin depan dia sebelah mana tak tahu. Jadi kita tengok Okey. Jadi sambung perjalanan selepas ni. Kami nak try pergi ke sana. Sebelah sana tu dia menghalau ke pantai. Apa nama pantai tu? Pantai tu dia dekat dengan Saiburi. Jadi insya-Allah kita jumpa di sana, kita try pergi. Okey. Video ni sebenarnya dah lama, dah hampir setahun dah. Perjalanan ni, video ni kami rakam semasa perjalanan kami nak hadir ke program Melayu Raya. Jadi masa ni hari raya yang ketiga. Walaupun kami sampai agak lewat, cuma nak merasai suasana sahaja. Jadi sampai di sini dah maghrib lah. Ini tujuan utama sebenarnya, tapi oleh kerana ini adalah kali yang pertama. Sebenarnya program ini bermula daripada pagi lagi, tapi oleh kerana masuk pun dia jadi lambat, nak lepas border apa semua tu. Jadi asalkan sampai aje lah. Masa kami sampai ni, kalau tengok di sini ni dah maghrib dah. Dah orang pun dah mula bersurai dah. Ramai lah kat jalan tu, anak-anak muda Patani daripada 3 wilayah tu lah khususnya. Kita tengok tu semangat depan ni. Kalau program ni sebenarnya bermula daripada pagi lagi, penuh dengan program-program kebudayaan Melayu lah. Jadi pakai baju Melayu, suasana memang sangat seronok kita tengok. Semangat Melayunya untuk membangkitkan kesedaran bangsa Melayu di selatan Thailand ni. Untuk hari yang ketiga ni, raya ketiga ni sebenarnya untuk lelaki, perhimpunan lelaki. Kemudian esok ada lagi perhimpunan tu, tapi untuk perempuan pula. Jadi kami ni turut serta dalam kelang kabut orang bersurai tu. Kita boleh lihat lah betapa semangatnya anak-anak muda Patani pada ketika ini. Dan kami difahamkan bahawa program ini akan diadakan pada setiap kali raya yang ketiga. Hari raya yang ketiga untuk lelaki, hari raya yang keempat untuk perempuan. Okey, jadi kita azam tahun ni kalau boleh, kalau diizinkan Allah, kita nak hadir jugalah. Dia sekadar kita pakai baju Melayu, berkumpul beramai-ramai, mendengar persembahan kebudayaan dan merapatkan kembali hubungan bangsa Melayu di tanah Melayu di Nusantara ni, termasuklah di Narativa, Patani dan juga di Yala, 3 wilayah yang masuk dalam sempadan Siam ketika ini. Jadi rasa gembira tu adalah dalam kita menghadiri program ni. Semangat, kita kata semangat berkeluarga. Ramai sebenarnya yang hadir, anak-anak muda yang ramainya. Jadi alhamdulillah kali ini kami sampai, walaupun sangat lewat lah, orang dah bersurai, tapi sekurang-kurangnya kita sampai juga dalam program ni. Program ni diadakan di pantai Teluban, pantai Telubel apa panggil, ataupun dalam bahasa Siamnya disebut kalau tak silap Wisukri apa, atau dia punya nama pantai tu di sebelah Teluban ni, Telubel lah dia panggil.
Kalau kita ni tu pantai tu memang kalau kita tengok ada macam-macam program sebelum ni. Wasukri Beach, dia punya nama Thailand, nama siapnya. Tapi orang-orang di selatan Thailand ni dia panggil Pantai Telobeh. Jadi di tepi pantai tu berhimpun ribuan anak-anak muda pakai baju Melayu semua dan mengingatkan kepada jati diri bangsa Melayu sebenarnya. Itu tujuan utama digerakkan program yang sebegini. Bukan ada keganasan ataupun seruan ke arah memberontak dan sebagainya, tapi hanya untuk mengingat kembali tentang jati diri bangsa Melayu. Itulah kami difahamkan. Jadi bagus sebenarnya program yang sebegini. Jadi kita bawa keluarga, tidak ada halangan sebenarnya untuk hadir ke sini. Dari tadi lagi dah jadi jam dengan tempat abang ramai tadi ni. Dan ni Monty baru sempat singgah makan. Sekarang duduk di Bandar Petani, kami mai makan di tempat ni sup-sup. Ada Maksu sup. Maksu sup Somali. Okay. Ni kadang sampai nasi bawa sampai buka lepas nasi. Perjuangan lah ni. Nuhau pun makan nasi dulu. Kami main ni kedai ni patutnya dah tutup lah. Makanan habis. Main makan sup dan makan sup campur. Hasil akhir. Semua licin. Lapangnya boleh. Ada seorang hidup creepy. Mak susu. Ada pengirim sana ya. Kawan kita kedua orang ada Pak Wimakir nasi satu, air empat. Baca kosong satu. Ya, air dua orang ni. Okey, 5-2-0. Ni main Melayu ayah ni. Yeah.
tu apa belum. Terima kasih lah. Tak ni apa dah? Green Market tu tutup ke apa? Free market masa ni dah tutup lagi. Tutup lagi ya? Ya, pukul sebelah? Malam juga ya. Sebelah tu? Ya, ya. Ah, Tidak situ kau. dekat-dekat tu. Okey, boleh pergi lagi. Saya. Ya. Moksu Comale. Lokasi wajib lah kalau main tempat tani ni, Green Market. Jadi kita singgah saat Green Market. Ni apa ada lagi lewat dah saya. Tahu lah apa yang ada ni. Selalunya kalau kami main tanah ni singgah tanah.